Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera rakan sahabat. Alhamdulillah sahabat, jumpa lagi pagi ni dalam NSZ Jelai River Channel sahabat. Okey, semalam saya ada pasal tahu bau kuning. Balik tu alhamdulillah lah. Ada upoh ya. Ada upoh 4 ekor. Seekor anak merah, 3 bau kuning ya. Seekor tu kasar lah. Saiz kilo lebih seekor tu. Alhamdulillah lah. Adalah hasil jualannya untuk pagi ni. Campur dengan bau merah. Guna tahu pagi semalam. Adalah sekilo lebih. Adalah hasil jualan pagi ni. Alhamdulillah lah. InsyaAllah lah ada videonya untuk hari ni ya sahabat. Hasil agak teruk sikit musim ni. Yang jarang ada videonya tu. Okey lah sahabat. Saya umpan buah hara semalam. Umpan buah hara. Taulah kalau ada rezeki pati sangkor ke, alhamdulillah lah. Tak ada rezeki pati sangkor, kutik-kutik lawa apa okey lah. Jadi ada nama-nama sikit gitu. Okey sahabat, jom kita pergi tengok perkara. Maju terus sahabat. Sahabat, perkara pertama pagi ni tengok jari tu. Ada tak ada rezeki je. Jari ni aduh ni cantik dah. Dia menolak ke tengah. Ikan pula tak cantik. Ikan kurang. Tak mau nak mengenang. Bergahok pun tak ada main di sini. Kalau zaman dulu. Spot patai ni jari ni. Sekarang tak ada lah. Tak ada ikan sahabat. Jari payah mengenang musim ni. Maju terus. Okey sahabat, hari pertama berumpankan buah hara. Apa hasilnya? Tak ada mana ke. Hara habis. Lawa tak boleh nak menang. Hara licin. Tangkuklah buah hara banyak. Buah hara tengah ada lagi ni. Maju terus sahabat. Okey sahabat, ada kedua umpan buah hara. Ada tak ada nyangkut. Tak ada. Hara pun ada lagi ha. Entahlah. Maju terus. Okey sahabat, tahu bau merah ni macam gaya ada kenang Ada kenang ni. Ya sungguh. Saiz kasar ni. Saiz kasar. Saiz sarung tangan. Lama dah tak merasa monster ni. Jangan bawa situ kayung. Ini memang sangat monster. Sikit sangat. Jangan.
Alhamdulillah. Saiz monster. Sikit sangat lah nyangkut ha. Nak lucuk ha. Alhamdulillah. Lama tak merasa monster ha. Baru ini merasa. Alhamdulillah. Ha. Belah kilo lah juga. Alhamdulillah sahabat. Ada rezeki monster pagi ni. Syukur kepada Allah. Memang sekian lama sungguh tak merasa. Cecah ekor sini ha. Memang padu lah saya. Alhamdulillah sahabat. Sikit sangat lah nak lucuk. Okey, maju terus sahabat. Ada rezeki padu. Okey, tengok arai pula. Arai belakang tauk band tadi. Ada tak ada rezeki ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada buah hara licin. Ikan tak ada. Sangkut je lah. Maju terus. Okey sahabat, aras seterusnya. Buah hara licin. Lawa tak ada mengenang. Bukan buah hara. Mana lawa-lawa. Tak ada. Tak boleh umpan ha. Maju terus. Okey sahabat. Jari belakang batu ya. Lama dah tak menang kayangan ni. Lah hari tu pati seekor lah. Ini jengkuar pun tak mahu nak menang. Lama semua. Tengok ni ikat. Tak ada. Tak ada. Okey, maju terus sahabat. Agak terakhir sahabat pagi ni. Umpan buah hara. Tak ada. Buah hara pun ada lagi. Maju terus. Okey sahabat, tahu bau kuning ni ada kena ya. Ikan lawa. Tahu ni semalam ada kena bau. Tapi umpan tak ada. Sangkut je buah hara. Alhamdulillah. Ada lawa. Ada lawa seekor. La ilaha illallah. Dia ni memang tak tidur dia. Buat gelepor. Tambah. Alhamdulillah. Angkut buah hara. Gunung-gunung lawa ni. Maju terus sahabat.
Okey sahabat, ini ada rezeki bau kuning ya. Kasar saya ni. Ini bapak sia umpai semalam. Umpai bapak sia. 3 jari ni sia. Oh, boleh tahan saya. Alhamdulillah. Ini saya lagi mahal. Oh. Sekilo ada ni. Saiz ni. Alhamdulillah ada nambah lagi bau ha. Padu mantap. Okey sahabat. Kita bahas seterusnya. Alhamdulillah. Ada bau. Dah nambah hok ya upos malah. Upos malah ada 3. Hari pagi tu dapat sekor. Saya dalam sekilo dah bau kan. Alhamdulillah lah. Kita juga hasil jualan bau. Okey sahabat, jom maju terus sahabat. Ini kok nak mengenang lawa. Maju terus. Kita tengok apa video ni. Ada hasil, kita ada hasil pagi ni. Oh, bantai pati sangkor lagi. Patutlah beria sangat. Ada tak ada tetap wajib pati sangkor mesti ada. Besar kecil aja. Oh, gasak semula. Patutlah beria sangatnya pun. Oh, memanglah dia ke anu dia semangat dia lain nak buat video tu. Bau kuning pun boleh tahan. Kalau tak ada hasil benar-benar padu tu dia semangat dia kurang sikit nak buat video. Oh, ni sudah molek ni lawa ni. Oh, tak lama masuk balik lah. Sudah elok lah dia ganti. Ransor-ransor dah tu. Ada. Ara ni lawa ke ni ara ni? Lemuk, dia lemuk. Baru nak start masuk ah. Tak apalah, ada juga pokok berganti-ganti. Buah ha. Ada. Tapi korang masak, korang senyum sikit lah pagi ni. Senyum jugalah, jara-jara juga. Buka lawa. Oh, ni ngutik lawa. Ngutik lawa tambah patih semalam. Ya, ini lawa nganyut jari ke? Tak. Jari anyung. Mak tak elok. Bahan mana? Berperuk ke tak? Gigit buntai. Gigit buntai tengah air agaknya. Cangkuk dia kau merah ni. Dah sikit ni kenangnya. 2 ekor je. Ada 3 ekor halau-halau. Jadilah nokok-nokok. Itulah buat menambah untuk semalam je sebenarnya. Nama untuk semalam. Bau kuning tahan jugalah. Kau balik semalam. Dapat 4 ekor. Seekor anak merah, 3 ekor bau. Seekor tu adalah 1 kilo lebih. Wih, boleh nahan. Seekor tu. Boleh nahan tahu. Seekor tu dalam 700-800 gram itulah. Harga sedap lah. Seekor dia kecil sikit je. 3 ekor. Bau kuning 4 ekor. Tak nak kuning. Menurut semalam kau mana ada cara umpan topak ni. Kau menebor di pasar tu 2 kali tebor. Dapat 4 ekor siunya banyak. Bulu ayam banyak. Kau ambil siu aja. Kau sangkut orang mana tu. Ini mengenang ni bapak siu. 3 jari, 2 dekat 3 jari siu. Kena tahu. Oh. Raji dia makan ikan sungai pula ni. Tak nak makan keli. Kawah umpan semalam apa banyak tadi. Ekor merah ni umpan keli. Oh, ekor merah umpan keli. Umpan ikan sungai tak ada yang mengenang. Row tak nyaduk pula dah semalam. Ingat cari row nak menambah. Tahu ekor merah. Nak umpan keli. Umpan keli ikan sungai. Malah ni kena mbok jari anyuk. Kena jari anyuk pula. Malah mbok jala kurang sikit siu. Siu kurang apa dah. Cari umpan pakai jari anyuk lah. Senang sikit dapat ni. Ada seekor lagi. 3 ekor je. Boleh lah tambah-tambah. Tapi lawa ni kasar sikit. Dia bukan tak ada. Tapi ni ada duduk belakang tongor ni. Banyak. Tapinya. Ya jari pendek je. 4 depa je. Sampai kat tu awak bagi dia musik tongor nasib lah. Tapi jangan labur sangat jarinya.
Dua depa ke labuh dia okey lah. Kalau yang keneng yuk tongol nasib lah. Cari buruk je. Cari buruk karat tu. Kasak. Jangan tak gasak. Okey sahabat, nengok rawal pula sahabat. Rawal 5 mata Oh. Oh. Ada kayu. Ada meneng ni dekat kayu. Aku. Tu. Aduh. Beliau dulu tu. Tak nak cabut. Alamak. Beliau tak nak cabut dah. Oh, tak sampuh tak ni. Dah umpat lupa pula bawa. Umpan baru. Umpan baru. Rawal ni tak pernah mengenang lagi. Umpan bahara. Target patih sangkau. Lawa tak menyangkut dia. Tak nyada. Jadi kalau ada ikan tak ada bersampoh ni. Pada tali ni. Kalau mengenang. Tak ada. Wah, apa tak menang. Okey sahabat. Tak menang awak. Okey, maju terus. Okey sahabat. Ambil upah. Umpat tauk semalam. Upah semalam dengan hasil pagi semalam. Alhamdulillah ha. Lepas dah riak. Ni anak bang upah semalam. Ini bang kena tauk semalam. Pagi semalam ekor aja. Ini kasar ni upah semalam. Alhamdulillah sahabat. Rezeki pagi ni. Rezeki jual pagi ni. Okey jom kita jual ikan buat maju terus.
Iya, payah tak boleh. Ni lagi ni. JPJ dah bawa sampai. Ini juga. Bau kuning banyak orang. Dok, tuan dia lagi besar. Lagi besar tuan dia. Tak apa, boleh. Boleh. Ni ada. Cuba. Betul Besar dah. dengan tuan dia. Pak Mai rasa kena betul gitu abang Zami. Gitu. Ni tak nak duduk dia. Dia tak nak duduk. Dalam Dia Kita golek. Ha. Okey. Boleh. Boleh dah. Boleh dah. Cepat sikit. Ni hari Berapa kilo tak tahu. Lah poin 3. 14. 14 kilo. Tak ada mana bau. bau je. Bau kuning dengan bau merah. Okey. Tengku angkat. Habis luar jing ha. Buat ngelak. 2 kilo ngang kata. 2 kilo. Ini pun sangat. Tu, bau kuning tak mau angkat dah. Tak mau dia. Tak mau dah. Ada order. Tak ada. Bolang. Ini seekor lagi. Ini pun sangat kan? Itu hari ada 2 sangka 1. 300. Ayam ambil besar tadi. Bila ikut order aja. Dah kilo. 14 cukup dah. 14 kilo ni. Payung sangat. Ini berapa ni? Sekilo. Lalu 3. Dalam plastik tu ikan. Ada anda. Kelawar. Oh, besar-besar ni bau kuning. Ini pun cantik ni. Mas ni tengok. Oh, kalau dia. Oh, itu bagus. Emas. Angkatlah. Kuning dah. Emas tu. Bau emas. Banyak besar bau kuning mesti. Masuk. Dah bau kuning bukan emas. 2 ekor. 2 kilo setengah. Kilo lebih betul. 2 kilo 4 asam dia lah. Kilo lebih betul. Ada om yang ini. Sebulan dah kumpul mana. Asyik jual RM670 aja hasil. Esok lagi. Hari ni adalah rezeki lebih sikit. Bolehlah belanja nasi kuning ke kah. Kingkrek eh. Hai kau beres je. Bukan mahal mana pun. Sekali-sekala setahun sekali lah. Kita merasa kayangan laut pula. Lauk pula. Ni lambat lagi bulan 6. Memerah. Dia tak bawa jual sini. Oh, tak adalah untuk makan sendiri je. Tak ada jual mana. Aja. Pergi kembur untuk bawa sini. Ya, Tak ada kemu. Telah manok hok main 2 kilo 3 kilo ke atas lah ke. tak mencari kemu. Kemu habis buat umpat je. Itulah. Nampak foto-foto berumpat. Kita buat umpat hok besarnya. Dapat ikan. 4 kilo ni. 3 biji. Ha? 3 biji. Wow. Tapi sini ni dia lebih sekian ni. Ada start naik perai kuning ya. Mana budak loji melah. Dapat perai kuningnya. Bang kuning budak lagi. Bau kuning. Oh, kantoi lalu. Bukan kerai kuning, bau kuning. Ingat ke kerai kuning tu biasanya budak loji melah tu kerai lah. Mudah mainnya. Ni Mak Arif. Arif. Mak Arif. Mak Arif. Cikgu nak ke? Kat 3. Tak ada cerah putih. Anok-anok pun tak ada. Adalah hari ni malas dengan jari nak niak jari 3 je setengah. Nganyung. Ikan banyak ni menganyung. Dah. Kena niak jari 3 je setengah tu nak ngutik untuk hari esok. 4 inci setengah.
3 inci setengah je. Nak ngutik untuk hari esok. Ngutik. Kat jari baju tengah. Lawa sekor. Malah tak ada kutik. Angkat dia lucu dulu. Bini dengan yang semalam pasal kurang dapat 15 ekor lah. Cukup lah. Lawa sekor. Kat jalan Ada mungkuh dia tu. Kentih propeller. tak tahu lah. Itu dia pergi. 15 ya. Oi, ada kayu di kepala tu, belah tepi tu. Dia ke tengah sikit. Kau tu jari selar tu kau herik ke belah siu sini. Nya keneng tu. Saya Dulu tak nyada. Dulu disorok bawah jam air tak ada. Ha? Nak nama hak yang pada sangka semalam. Tapi dia duduk tepi, duduk pasal tunggu lah. Saya jari ni baik. 51. Kalau mereka tabur pelak, tabur pelak banyak tapi duduk wah. Pada cano belah hulu. Okey sahabat, alhamdulillah rezeki pagi ni adalah lebih Bukan lebih sikit lah, memang lebih banyak lah. Alhamdulillah dapatlah 442 ha. Untuk rezeki pagi ni setelah sekian lama yang hampir sebulan rasanya. Payah sangat nak cecoh hasil jualan 100 ni. Hari ni adalah bonus lebih sikit, alhamdulillah. Okey sahabat, semoga berjumpa di lain episod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.